Hari ni merupakan hari terakhir aku pakai SAS dekat Myvi aku. Macam korang yang dah follow aku lama kan, korang tahulah dah 2 tahun dah aku pakai SAS dekat Myvi aku ni. Apa yang aku boleh cakap, pakai SAS ni best. Tapi ada sebab kenapa aku cabut SAS aku. Sebelum aku bagi tahu korang, aku nak bawa korang pergi dekat Tyre K Club. Sebab harga rim dekat sini kan memang murah gila weh. Untuk korang yang pakai rim standard lagi tu kan, aku rasa inilah part untuk korang tukar first rim korang. Sebab harga rim dekat sini kan memang murah gila weh. Lepas tu design dia kan memang banyak gila lah. Jadi untuk video ni aku nak bagi tahu korang harga rim 15 inci. Sekarang ni aku nak minta korang fokus kejap. Korang jangan salah dengar tau. Untuk rim 15 inci siap trade-in, harga dia 380 sahaja. Untuk harga 380 tu ada 5 design. Jadi untuk design dia ialah TE37, BBS C1R, CE28, SSR Type C dan TC105M. Semua harga yang aku sebut tu ialah harga 380 sahaja. Selain design yang aku tak sebut tu, semuanya korang kena tambah 100 sahaja. And korang jangan risau, semua harga yang aku bagi tu kan termasuk lock nut, center cone, steel valve dengan alignment sikit. Jadi korang yang pakai rim standard lagi tu kan, korang boleh datang je terus dekat Tyre K Kelang ni. Ataupun sebelum korang datang tu, korang boleh je roja aku dulu. Nanti aku akan bagi harga special untuk korang semua.